Hello dan hai, saya Murumah Wongsu daripada OMG Hackers. Jadi hari ini saya akan buat satu tutorial ringkas lah untuk macam mana kita nak gunakan telefon kita sebagai webcam. Sebagai webcam yang berdefinisi tinggi lah untuk dapatkan jadi webcam 4K. Sebab kalau korang tengok dah dekat Shopee, kalau kita nak beli webcam yang 4K, biasanya mahal kan. Jadi kenapa nak kena beli webcam kalau kita boleh guna telefon kita je dan juga guna kamera telefon kita. Teman-teman, ni saya dah buat setup satu. Ni saya guna telefon saya yang dah rosak skrin lah. Ni saya punya Mi 11 Pro dah green line dan saya dah tak guna. Tapi kamera dia power kan. Kamera dia cantik. Jadi saya setup kan macam ni je sebagai webcam. Barang-barang yang kita kena ada hanyalah telefon yang kamera dia cantik kalau rasa, dan satu kabel lah. Kita sambungkan kabel. Requirement dia adalah kita kena masukkan telefon kita dalam developer mode dan juga benarkan USB debugging. Selepas tu pada PC korang tak perlu install apa-apa, tak perlu beli apa-apa software. Korang hanya perlukan satu ni, kita perlukan screen copy ataupun SCR-CPY. SCR-CPY ni korang boleh download dekat GitHub. Tengok ni nama dia. SCR-CPY daripada Genie Mobile. Turunkan, korang boleh download yang paling latest lah sekarang ni. Setakat ni yang latest adalah SCR V3.3.3. Ni zip. Okay, korang unzip. Korang akan dapat file yang macam ni lah. Ni korang akan dapat file macam ni. Okay, itu satu. Dan yang kedua, korang perlukan OBS Studio. Okay, kita cuba buka OBS Studio. Korang install OBS Studio. Dan satu lagi, korang perlukan OBS plugin OBS Virtual Cam 2.1.2. Ni yang paling latest lah, OBS Virtual Cam. Okay, install OBS dan install plugin tu dan buka OBS tu. Okay, buka OBS. Okay, buka OBS. Okay, sekarang ni kita dah install semua yang kita perlukan. Sekarang hanya buka saja folder screen copy yang dah korang download dan extract tadi. Dan korang kena tekan ni, open a terminal here. Akan keluar satu command window. Jadi kalau korang nak pastikan dah connected ke tidak kan telefon ni dengan komputer, korang tulis command adb device sebab kita akan gunakan adb. Kalau tak detected, korang mungkin kena install adb driver lah, berikutkan model masing-masing, model telefon masing-masing. Tu korang boleh google sendiri macam mana nak dapat. Ok, maaf lah, tak dapat nak fokus. Ok, sekarang kita tengok kat sini, kita dah ada satu adb device dah detected. Ngam. Ok, sekarang ni kita akan buka kita punya command. Mula-mula sekali kita akan tengok apa kamera yang ada. Ni command untuk tengok berapa biji kamera ataupun lens yang di-detect. Paste. Macam saya guna Mi 11 Pro. Dia ada 3 lens belakang dan juga satu lens dekat depan kan. So sekarang ni dia akan tengok dia ada banyaklah kamera ID. Untuk belakang resolution dia berapa, 4K. Ni kamera depan resolution 2K. Kamera belakang lens kedua resolution 4K juga. Ni mungkin ultra wide. Belakang resolution lain. Ni kamera resolution banyak lah. Ni FPS dia kan ni. Nampak tak? Jadi Mi 11 Pro dia ada 3 lens juga dengan pilihan. Setiap lens tu dia ada pilihan dia punya resolution dan FPS masing-masing lah. Cuma biasanya kalau main lens dekat belakang macam Mi 11 Pro, main lens dia adalah 50 megapiksel, 1 inci sensor. Biasanya secara default dia akan guna kamera ID kosong lah. Tapi kalau dia katakanlah berubah, korang boleh test one by one kamera ID ni. Nanti lepas tu korang tutup je dengan jari lens dia tu. Tutup, tengok tertutup ke tak. Kalau kita tutup lens ni dengan display dia tu tertutup, maksudnya kita tengah guna lens tu lah. Ok, sekarang ni kita tengok lagi command kedua untuk mulakan
dia launch kamera tu sebagai webcam. Okey, kita copy. Jangan risau, command ni nanti saya akan paste dalam video. Kita pergi balik dekat command prompt tadi, CMD window, kita paste. Ni saya menggunakan kamera ID kosong. Ni, kamera ID kosong. Main lens. Saya tekan enter. Dan dah keluar. Tada! Dia akan ada satu window macam ni. Okay, video ni korang boleh alih-alih je. Tapi korang jangan resize. Kan? Jangan kecilkan. Jangan resize. Sebab nanti dia akan mengganggu. Oops, sorry. Dia dah tertutup. Sekali lagi. Okay ni. Korang jangan resize. Korang biar je macam ni. Sebab ini adalah full resolution. Dan ni adalah aspect ratio dia lah. Korang tengok ni kamera ni. Dia tengah tunjuk kat bawah ni kan. Jadi kita cuba test betul ke tak. Saya akan tutup main lens ni dengan jari. Dan dia tertutup. Maknanya kita tengah guna lens tu lah. Itu je cara nak test, senang je. Dia punya fokus auto je. Ni saya akan test. Lens. Okay, dekat bawah. Okay, tengok autofocus pun dia jadi autofocus lah. Nampak? Okay. Itu kita settle. Kita dah dapatkan feedback kamera ke komputer. Sekarang ni kita buka OBS. Kita buka OBS. Ni saya dah set up lah. Ni saya dah buat, tapi tak apa, saya akan ajar setup daripada awal. Ini yang saya dah buat sebelum ni. Kita belajar dengan cara baru. Kita tekan ni profile. Kita bersing 3 dan ni dia kosong. Dia kosong kan. Jadi kita tekan add. Kita add Windows. Mana Windows? Windows Capture. Okay, Windows Capture. Okay. Lepas tu video ni kita pilih dekat mana? Ni. Kita pilih SCRCPY. Dan okay. Maka kita akan dapat dia punya full resolution dan juga ratio. Ni kita punya canvas lah, 16:9 kan, OBS. Dan masa ni kita boleh nak resize, bagi penuhkan skrin, dan juga kita boleh crop lah, gerakkan. Ni kita boleh adjust sesuka hati yang kita nak. So, kenapa saya kata jangan resize window ni? Sebab nanti kalau kita kecilkan dekat sini pun dia akan jadi kecil juga. Dan aspect ratio dia akan lari lah. Jadi baik biarkan je macam ni. Kita boleh je nak minimize. Kalau kita minimize, takkan keluar. Dia akan jadi tak aktif. So pastikan jangan. Kadang-kadang bila kita dah keluar benda ni, dekat OBS tak keluar kan. Sebab kenapa tak keluar? Sebab kita minimize. Kalau kita minimize, Windows tu tak aktif dan dekat OBS dia takkan detect. Jadi kena pastikan benda ni sentiasa ada dekat depan. Dia keluar sentiasa aktif window dan kita tekan je OBS overlay atas dia. Baru dia akan keluar video tu. Okay, sekarang kita test yang dekat OBS kan. Sama lah, OBS pun dia punya fokus pun, autofocus berfungsi. Cumanya setakat ni SCR screen copy ni dia belum lagi matang lah. Dan dia punya maksimum FPS 30 FPS je. Tapi sebenarnya kalau kita nak force kepada FPS lain boleh. Cumanya kita kena cari sendirilah command-command yang ada untuk kita guna dekat command prompt ni. Dan kita boleh cari silah. Kalau macam saya guna command yang ni je. Sebab yang ni yang paling stabil lah setakat ni saya guna. Dan paling senang. Jadi itu sajalah setakat ni. Cuma kadang-kadang kalau connection ni longgar ataupun kita terlanggar wire sikit, dia akan padam lah. Tengok sini. Screen copy tadi pun dah hilang kan. Jadi kena buka balik lah. Jadi paste balik command. Dia akan launch balik. Dan sebab ini kita dah save OBS ni, jadi dia automatic je akan resume je feedback tu. Jadi kena pastikan kita punya kabel ni yang berkualiti lah, yang berkualiti ataupun original. Dan pastikan connection dia tu 6 lah. Okey. Jadi setakat tu saja dari saya untuk feedback ni. Oh, sebelum saya lupa, ni screen dia okey je. Dia takkan always on. Dia takkan keluar apa orang kata user interface kamera lah. Dia macam ni je. Nampak? Tapi kamera dia hidup. Tapi skrin telefon maintain. Jadi dia tak panas lah.
tapi tak panas sangat lah untuk prolong use. Jadi ngam lah, sempat lah. Kita nak meeting 2 jam tu okey je. Ataupun kita dapat konten kan. Jadi itulah guide untuk macam mana nak guna kamera telefon sebagai webcam dengan mudah dan percuma, tanpa kita perlu beli peralatan yang mahal-mahal. Percuma je kita guna. Okay, cakap tu je. Guide daripada saya, Muhammad Mansur untuk Makers. Bye.